Kalau diperhatikan pada 18 siri yang lepas, kita telah pun berjaya menyempurnakan dengan izin Allah perbahasan tentang latar belakang Asmaul Husna, dimulakan dengan kalimah Allah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ada yang bertanya, Ustaz, bila buku Asmaul Husna yang Ustaz sekarang itu akan dapat diterbitkan, insya-Allah selepas Hari Raya beberapa minggu akan siap, sedang dalam percetakan, insya-Allah. Nanti memudahkan kita untuk rujukan bersama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita masuk kepada yang keempat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan Al-Quddus. Kajian Asmaul Husna kita ini tak akan pergi jauh kecuali dia akan terus berada dalam kitaran Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya Ustaz tidak akan menyelongkar merujuk kepada perbincangan falsafah yang kadang-kadang agak fantasi, agak tidak berpijak di bumi yang nyata, sedangkan tidak ada sesiapa pun yang paling mengetahui tentang Asmaul Husna kecuali empunya Asmaul Husna, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Nabi dan kepada kita semua sebagai rujukan Al-Quranul Karim, semacam Allah nak kata, wahai hamba-hambaku, kok kamu nak kenal aku melalui Asmaul Husna, sila rujuk direct kepada Al-Quran dan juga sila rujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Hadirin sekalian, mari kita lihat dulu dalil-dalil akan adanya nama Asmaul Husna yang bertajuk Al-Quddus. Pertama, tuan-puan boleh rujuk pada surah Al-Hasyr ayat 23. Surah Al-Hasyr ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun sadaqallahul azim. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengurniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Hadirin, pada ayat ini ada yang bold warna kuning itu, yang highlight warna kuning itu Al-Quddus. Apa makna Al-Quddus? Yang maha suci. Allah ini maha suci. Allah ini maha bersih daripada sebarang bentuk kelemahan dan kekurangan. Apa jua sifat-sifat yang dikatakan lemah, kurang, maka Allah Azza wa Jalla tidak sama sekali memiliki akan sifat-sifat tersebut. Okey, contoh. Okey, antara maksud lemah dan kurang, umpamanya kita kata bodoh, itu lemah ataupun kurang. Maka Allah, na'udzubillah, tidak sama sekali bersifat bodoh, tidak sama sekali bersifat miskin, tidak sama sekali bersifat tidur, tidak sama sekali bersifat zalim, tidak sama sekali bersifat lemah, tidak sama sekali bersifat kejam, tidak sama sekali bersifat tidak mampu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quddus, maha bersih, maha suci daripada segala sifat-sifat yang dianggap lemah dan kurang tersebut. Baik. Ini ialah Allah, tuan-tuan dan puan-puan, yang kita sembah, yang kita puja, yang kita tauhidkan kepadanya. Ustaz guna perkataan Allah yang kita puja. Masya Allah. Mungkin tuan-puan terkejut ya. Kalau tuan-puan perasan agak kerap juga ya, beberapa kali Ustaz menyebut Allah ini Tuhan yang kita sembah, Allah ini Tuhan yang kita puja. Sebenarnya perkataan ini sama je, sembah Allah dan puja Allah.
Cuma Ustaz masih ingat ketika mana zaman-zaman sekolah menengah dahulu, belajar bersama dengan Allahyarham Datuk Tuan Guru Haji Abdul Aziz Nikmat. Masya Allah, beliau adalah seorang alim dan beliau juga seorang tokoh bahasa. Beliau menyebut begini, tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana beliau menyebut, adik kakak semua kita dikehendaki sembah Allah, adik kakak semua kita dikehendaki puja Allah. Kemudian dia pun sebut, maaf ya, hamba nak royak perkataan puja. Sengaja hamba letak perkataan puja, ni kata Tok Guru ni Aziz, supaya orang Melayu ni bila sebut sembah, dia tak berapa nak rasa hebat sangat. Tapi bila sebut puja, dia rasa wah hebat tu. Itu sebab disebut jangan puja jin, jangan puja hantu. Bagi orang Melayu ni perkataan puja tu Masya Allah satu perkataan yang dianggap sangat hebat, sangat menggerunkan, sangat menakjubkan. Maka sekarang hamba kata arwah Tok Guru, kita tukar seketika. Bukan tukar, kita tambah. Jom mari kita sembah Allah. Betul ke salah perkataan tersebut? Betul. Jom mari kita puja Allah. Betul ke salah perkataan tersebut? Betul. Cuma dari segi menyengat bahasa tu, perkataan puja Allah itu lebih menggerunkan, lebih menakjubkan, lebih rasa hebat. Ini semua permainan-permainan bahasa yang insya-Allah dia akan mempengaruhi emosi kita untuk kita dengan Allah makin sayang, makin kasih, makin cinta, makin hormat, makin kagum, sebab kita ni kita puja Allah, kita membesarkan Allah, kita mengagungkan Allah, kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.